P.Ramlee ingin membuka minda kita. Kemudian ada juga Apik menjual surat khabar. Tak beli surat khabar. Aziz Sattar kata, Apik ni berapa Apik? Ini ya 30 sen. Mana boleh 30 sen? Wah, beli satu keping 15 sen. Wah, lu beli pakai borong. Wah, beli pakai lu beli pakai keping. Wah, beli pakai borong. Mana boleh sama harga? Tahu tak maksudnya di situ? 30 juzuk Al-Quran baca untuk difahami. Orang yang baca Al-Quran untuk faham 15 juzuk aja. Orang yang baca untuk khatam cepat 30 juzuk. Sebab itu dialog selepasnya, mana boleh ini macam-macam cerita ada dalam ni. Apa itu kata? Wah, beli bukan mau baca cerita. Maksudnya itu aku baca ni untuk khatam aja, borong. Bukan untuk satu-satu. Itu cerita P.Ramlee indahnya. Dan di dalam dialog terima kasih. Akhir sekali Seniman Bujang Lapuk, apa yang diberikan dialog, apa yang disuruh lakukan, dibuat sebaliknya. Itulah manusia. Dialog itu ada Al-Quran, ajaran Nabi kita, tetapi kita melakukan sebaliknya. Disuruh kita berkasih sayang antara manusia, disebut dalam Al-Quran. P.Ramlee Allahyarham dalam filmnya ramai bangsa-bangsa asing yang bukan Islam, yang Islam, beliau merangkul semua. Sebab itu bila kita sebut nama P.Ramlee kepada bangsa-bangsa asing di Singapura juga, mereka sangat mencintainya. Disuruh buat untuk kita saling berkasih sayang, tetapi kita lakukan sebaliknya. Itulah filem Seniman Bujang Lapuk. Baru kita dapat rasa kehilangan Allahyarham Tan Sri P.Ramlee. Beliau meninggalkan legasi melalui filem-filem dan lagu-lagunya, umpama kitab-kitab agama untuk kita membuka kembali dan menelaah semula.